Pernah tak anda tengok satu karya seni dan terfikir macam manalah dia dapat idea ni? Nampak macam magic kan? Hari ni kita nak bongkar sikit rahsia di sebalik proses kreatif ni. Kita akan tengok 3 tiang utama yang jadi asas kepada setiap karya yang hebat. Kita semua suka kan dengan idea pasal percikan inspirasi yang datang tiba-tiba tu. Tapi, apa kata kalau saya cakap, sebenarnya di sebalik setiap karya agung tu ada satu rangka kerja, satu proses yang anda sendiri pun boleh belajar dan guna. Ya, betul. Ia bukan magic. Ia lebih kepada satu kaedah. Macam satu resipi power lah, yang campurkan subjek yang best dengan pemikiran yang dalam dan perancangan yang teliti. Inilah 3 bahan rahsia tu. Pertama, kita ada motif. Ini pasal apa yang kita nampak. Kedua, kita ada idea. Ini soalan kenapa benda tu ada kat situ. Dan yang ketiga, konsep. Ini pula macam mana semua benda ni dicantumkan. Jom, kita tengok satu-satu. Okey, so ingat benda ni je. Motif adalah bahan mentah. Idea adalah percikan api. Dan konsep adalah pelan induk. Ini kira macam cheat-cheat kita lah untuk perbincangan hari ni. Jom kita mulakan. Dan inilah kuncinya. Sebenarnya, mana-mana pengkarya pun boleh je ada motif yang bagus. Tapi, kebolehan untuk gabungkan ketiga-tiga tiang ni, itulah yang bezakan karya yang okey dengan karya yang wow, yang betul-betul melekat kat hati kita. Jom kita mula dengan tiang yang pertama, motif. Anggap je ni macam titik permulaan, macam bahan mentah untuk kita memasak. Dia jawab soalan paling asas. Karya ni pasal apa sebenarnya? Apa benda yang kita tengah tengok ni? Senang cerita, motif ni subjek dia lah. Benda tu sendiri. Contohnya, bunga dalam pasu ke, harimau dalam hutan ke, corak geometri kat kain batik itu ke. Pokoknya, apa-apa yang mata kita nampak dulu. Kat sini yang jadi best. Cuba tengok beza ni. Dalam seni halus, motif tu macam hero dalam filem. Dia bawa satu mesej yang mendalam. Tapi dalam seni craft pula, dia lebih kepada hiasan latar yang cantik. Fungsinya untuk menghias, untuk mencantikkan. Nampak tak? Benda yang sama, tapi fungsi lain betul. So, dari mana datangnya semua motif ni? Tengok je sekeliling kita. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, bentuk bangunan, hatta bintang kat langit tu pun boleh jadi sumber. Semua ni sumber inspirasi yang tunggu kita kutip je. Tapi, bila dah jumpa, apa nak buat lepas tu? Ini yang membawa kita ke tiang kedua. Idea. Kalau motif tu badan, idea ni lah jiwa dia. Kat sinilah sekuntum bunga tu bukan lagi sekadar bunga dan kat sini jugalah kita mula nampak niat sebenar si pengkarya. Idea ni lah buah fikiran kita tu. The spark orang kata. Dialah fikiran atau perasaan yang bagi tujuan dekat motif kita tadi. Dia jawab soalan paling penting. Kenapa aku buat benda ni? Dan jangan ingat idea ni datang macam tu je tau. Kita boleh cipta idea secara aktif. Keluar, pergi perhati, eksperimen dengan bahan-bahan baru, selalu tanya, what if? Dan paling penting, analisis balik apa yang kita dah jumpa. Nampak? Ini kemahiran, bukan magic. Dan ini bawa kita ke tiang yang terakhir dan yang paling besar, iaitu konsep. Kalau tadi motif tu batu-bata, idea tu pula percipkan api untuk mula kerja, konsep ni lah pelan arkitek yang lengkap untuk bina keseluruhan bangunan tu. Konsep ni, orang kata, idea yang dah terbentuk. Dia macam game plan kita. Dia ambil bahan mentah kita, yakni motif dan spark tadi, iaitu idea. Lepas tu dia bina satu rumah yang lengkap. Semua benda bergabung dan semuanya ada sebab. Saya suka sangat quote ni, dia rumuskan semua benda dengan cun sekali. Konsep ni lah pentas untuk pengkarya tu bersuara. Kat sinilah dia seolah-olah cakap, ini yang aku fikir atau ini yang aku rasa. Tapi semuanya tanpa guna satu patah perkataan pun. Okey, cukuplah teori. Kita dah ada 3 komponen berbeza. Tapi macam mana benda ni berfungsi dalam dunia sebenar? Jom kita jadi detektif seni sekejap. Kita cuba kaitkan 3 titik ni dalam beberapa karya betul-betul. Jadi, apa gam yang lekatkan semua ni? Namanya kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT. Senang kata, ini kebolehan kita untuk fikir dalam-dalam, untuk analisis, untuk soal dan untuk mencipta. Inilah yang tukarkan seni daripada sekadar cantik kepada sesuatu yang brilian. Jom kita tengok contoh pertama. Karya cetakan kayu yang cukup ikonik daripada Ponirin Amin. Kalau tengok sekali imbas, nampak macam simple je kan? Tapi jom kita zoom in sikit. Okey, so nampak macam pokok kan? Senang je. Tapi jom kita guna toolkit baru kita ni dan tanya soalan yang lebih power. Adakah ia sekadar sebatang pokok? Ataupun ada benda lain yang lebih dalam tengah berlaku kat sini?
Kat sinilah magicnya jadi. Motif dia jelas, pokok beringin. Tapi idenya pula adalah untuk teroka simbol alam. Dan konsep dia mengangkat pokok ni sebagai lambang kekuatan, sejarah dan akar umbi budaya kita. Dia bukan lagi pasal pokok, dia dah jadi satu statement. Okey, sekarang jom kita beralih pula dari karya 2D ke arca 3D. Ini satu karya yang cukup hebat dari tradisi orang Mahmeri. Jom kita guna framework yang sama. Motif harimau. Simple. Tapi idenya jauh lebih dalam. Harimau sebagai pahlawan hutan. Dan konsepnya, ia mencerminkan seluruh pandangan hidup dari segi rohani dan budaya masyarakat Mahmeri. Nampak tak power dia macam mana? Kita ambil seekor haiwan yang semua orang kenal dan kita ubah dia jadi satu simbol yang sangat mendalam untuk satu budaya. So, inilah poin utamanya. Tak kisahlah kita tengah tengok lukisan ke, arca ke atau logo syarikat sekalipun. 3 benda ni sentiasa ada. Motif, idea dan konsep. Ia macam bahasa universal dalam dunia visual. Jadi, ini cabaran saya untuk anda semua. Lain kali bila ada sesuatu yang menarik perhatian anda, mungkin selai daun, bangunan lama atau corak atas lantai sekalipun, jangan setakat tengok. Cuba soal siasat benda tu. Tanya diri sendiri, apa idea kat sini? Apa konsep yang aku boleh bina dari sini? Sebab dunia sekeliling kita ni penuh dengan motif yang tengah tunggu idea anda untuk hidupkan dia. Pergilah cari.